Menggunakan bearing nama daripada SKF. So ni beli sendiri daripada actually supplier. Assalamualaikum, welcome back to MYJ Vlog. Selamat tengah hari guys. Saya di AMS Motorsport hari ini. Mileage 60,000. Saya datang untuk buat kali ni tukar tayar belakang lah guys. Dan 60,000. So dengan bearing sekali, bearing belakang, tayar depan juga dengan bearing tayar depan lah selepas 60,000. So hari ni kita nak tengok apa yang kita boleh update untuk mileage 60,000 bagi Dominar 400 ini. Nanti saya akan update semua. Ok guys, ini dalam keadaan AMS Motorsport sekarang. Banyak motor. So ada beberapa komen yang tolong ni lah buat ni, yang saya punya nak tukar bearing. Ni ada motor lain yang nak buat servicing lah. So kita tengok lagi apa saya nak buat. So ini tukar tayar belakang sekali. First dia orang buat bearing lah, tukar bearing dulu. So ni bearing dia lah, tukar hard bearing, sprocket bearing. So tayar depan sebenarnya dah siap dah. Tukar tayar yang sama Michelin 110 60 17. Tak silap saya lah. Siap balancing juga. So untuk yang ni pun sama. 60,000. Inilah yang saya tukar mileage. So tayar pun kalau boleh lihat sikit kasih kalau boleh lihat tayar pun bunga masih cantik. Ni baru jalan 15,000 saya tahu, tapi dia macam keras lah. Tak apa sebab depan sudah tukar, satu kali tukar sama lah. Okay, so tayar Michelin. Kita tukar tayar Michelin Pilot Street 2. Kita try tengok macam mana tahun 2025. Harapkan performance yang baiklah lepas ni. Apa tujuan dia adalah rasa prestasi yang lebih selesa lah dan comfortable atas jalan bila ambil cornering apa semua. So tayar Corsa S123 ni bukan tak okey. Okey, cuma tayar depan dia tu itu saya pair yang sama. Tayar belakang ni dah 2 kali tukar, tayar depan sekali. So tayar depan tu dia jadi keras, bunga beralun. So saya nak cuba pula Pilot Street 2, tengok macam mana pergi. Okay, so nanti saya update balik dekat mana progress. Alright. Ni tengok game bearing macam mana, okey. Atau sudah goyang-goyang? Masih okey lagi? Masih okey lagi, dah tertukar lah. Sebab sudah jalan 60,000 kan. Daripada jauh daripada jauh saya berjaya ke sini. Jauh AMS. Sebab AMS kebanyakan specialist untuk Bajaj lah. Untuk Pulsar, untuk Dominar 400. So senang, spare part ada, apa-apa nak tanya pun boleh. So ni bearing baru. Ni besar sikit lah, bearing apa? Bearing hub lah. Bearing hub. Tu bearing yang baru kan. Sebab biasa orang cakap dalam 20,000, 30,000 km sudah tukar bearing. Tapi tak boleh lah ikut buku selalu kan. So rasa 50,000, 60,000 tukar lah. Nak tunggu dia pecah, takut dia jam terus. So agak-agak lah. Okay. So tukar bearing dulu, lepas tu baru tukar tayar. Depan dah siap buat. Okay, kita tengok next macam mana nanti. Okay guys, saya menggunakan bearing nama daripada SKF. So ni beli sendiri daripada actually supplier company saya sendiri lah. Kami memang company saya ni ada order bearing untuk aircon bearing. So ada saja saya tengok spek yang diperlukan oleh Dominar 400. Jadi saya terus order. Termasuk juga dengan tayar. Tayar pun order dekat Shopee saja. Pilot Street tu. Sebab dapat voucher yang terbaik. Sebab AMS pun memang dia orang layan saja barang luar untuk dia orang pasang. So jadi bolehlah datang pasang ke sini. Kalau sesiapa yang ingin pasang barang sendiri, dia orang layan saja. Bukan untuk motor modernas saja, motor lain-lain pun dia orang pasang dan layan.
Kalau tengok di TikTok AMS Motorsport, ada pelbagai motor juga yang datang pasang tayar, dan juga lain-lain jugalah repair-repair kecil-kecil. Major-major tu tak nampak lagi lah. Yang major semua produk-produk Morenas lah kebanyakan, sebab dia memang authorized service center untuk Morenas. Itu dia. AMS ni tukar tayar menggunakan mesin untuk tukar tayar lah, dan juga dia orang ada buat balancing, tapi balancing dia orang secara manual, so menggunakan mesin kat situ. Nanti kita tengok secara manual macam mana dia orang buat. So manual ke auto ke, actually sama lah, lebih kurang ya. Guys, tengok kat sini tayar masih cantik lagi. Tayar ni saya dah jalan 15,000 km. Yang first saya pakai Corsa S123, saya dapat 25,000 km. Baru dia betul-betul botak tengah. Tu pun tak nampak benang lagi, tapi ni masih cantik. Tepi pun masih ada bunga-bunga dia lagi, tapi dia ada sedikit rasa macam keras lah. Entahlah, mungkin sebab dah pakai tayar berbeza kan. Awal-awal dulu saya pakai SOK, tapi lama-lama Corsa ni rasa macam kurang sikit bila hujan. Bila panas memang superb lah, corner semua memang rasa mantap. Bila hujan ni dia masalah. So yang ni guna pilot seat tu 1070 plus guys. Alright, Michelin pilot seat 2. Sekarang belakang pula. Kita sini tayar tahun 23 tahun 25. So kita tengok kat sini Michelin pilot seat 2. Kita tengok nanti macam mana rasa dia. Kita buat balancing secara manual. So macam mana secara manual buat, yang diterangkan bila letak atas dia punya balancer ni, selagi roda ni bergerak maksud dia belum balance. Macam bila pusing kan, kita pusing dia sampai satu titik dia patut statik, tapi dia bergerak ke depan ke belakang, so dia masih ada balance dia tu belum balance lah. Dia kena letak dia punya timah tu untuk balance kan, dia sepatutnya dia akan statik. Bila ada timah tu dia akan statik tu lah, dia senyap macam ni, dia bergerak sikit. So dia masih balancing belum cukup balance. So itulah secara manual, yang mana buat secara manual lah. Kalau yang pakai mesin terus pusing jalan, macam video sebelum-sebelum ni saya buat lah. Actually lebih kurang lah, tak ada yang manual, tak ada lah yang auto kan. So principle kena yang sama lah. Cuma skill buat tu itu pandai-pandai lah. Okay. Alright, okay guys, pemasangan pun dah hampir siap. Tayar pun dah masuk, balancing dah settle, bearing dah settle. Bearing ada 3 biji kita ada tukar. Bearing tayar kiri kanan, hub tayar, dan juga satu lagi bearing untuk sprocket lah. Yang depan pakai 2 biji bearing lah itu. So DMS dia orang ni pantas lah. So yang saya suka bawa ke sini, dia pantas, tak perlu tunggu lama-lama sebab dia banyak komen. Dia ada komen lokal, komen otai, komen foreigner, kerja kecil-kecil okey lah bagi foreigner buat biasa ni. So tapi akan disemak lah oleh komen-komen yang otai dia orang ataupun supervisor dia orang ke, belum settle, belum buat pembayaran. So itu dia, tukar bearing untuk hari ni, tukar tayar belakang untuk hari ni, dan tayar depan dah tukar sebenarnya. Saya tukar minggu lepas sebab apa tu, tayar belakang lambat sampai. Jadi time tu saya tak buat video. Ini sekali buat video lah. Nanti kita tengok macam mana saya test performance tayar ni. Tak boleh lah juga nak update, nak kata dia okey tak okey kan. Cuma nak tengok lah. Kita cerita sikit, 60,000 km apa dah Dominar 400 ni yang saya lakukan. Bukan daripada modification, daripada segi prestasi, penjagaan, maintenance. Okay, kita berkongsi sebentar lagi. Okay guys, we are back on the bike. Okay, itu dia. Kita dah settle tukar tayar tadi, tukar bearing, ban belakang pun dah tukar. Hopefully performance dia tu okey lah. Bukan apa tujuan untuk pastikan motor dalam keadaan yang prestasi yang cemerlang, mantap, padu. Itulah tujuannya. Tak adalah untuk apa-apa, bukan kita
buat performance untuk modification. Okay, jadi saya sekarang nak menuju ke Genting Highland. Jalan agak kona-kona, kita nak break in tayar sikit, tapi bukan nak lap lah. Atas tu nanti mungkin boleh saya nak recap balik apa yang dah buat 60,000 km dengan Dom ni, apa dia punya kelebihan dia setakat saya guna ni. Yalah, kita dah pelatu dia, ingat tak ingat dunia, macam tiada hari esok untuk beliau. Kita dah memperkudakan sekuda-kudanya. Itulah tujuan motor ini. Jadi kita saksikan perjalanan seterusnya sebelum sampai ke review. Alright.
Okay guys, itu dia tadi sedutan sedikit sebanyak. Kita break in tayar depan, belakang. Kita rasa sikit corner-corner, tengok ada geli-geli ke, tak ada geli-geli ke. Setakat ini alhamdulillah cuaca pun baik. Aduh, sakit pinggang lah, agak genting. So boleh dikatakan okey. Dia punya tayar Michelin ni. Jom kita tengok. Dekat dah break in. Tayar masih baru guys. So tak tahulah, lin pun tak ada. Lin kita corner kau-kau, kita relax-relax. Tapi tayar boleh rasa macam not bad. Dia mencengkam di jalan dengan baik. Tayar depan pun, sebelum ni Corsa tu yang saya pakai sampai 20,000 campur dengan baru ni 15,000, so 35,000. So dia bukan apa, dia tayar bunga jadi keras, lepas tu dia beralun lah. Bukan ada masalah fork pun semua okey. So motor, sorry guys, memang kotor, hujan, dan saya ni pun pemalas juga nak cuci. Kita beli motor, kita nak kuda dia. Kalau nak cuci-cuci sampai ke rumah. Kita tengok sebelah sini pun tengok nampak dia punya bunga pun Michelin kan. So kita tak tahu lagi. Untuk setakat ni not bad, memang performance yang baik. So balik semula. Susah pula tak ada ni ya. So 60,000 km. Apa dah setakat ni dom dia saya buat. So tayar original, first tayar saya pakai sampai 20,000 km saya dapat tayar MRF tu. Tayar tu pun not bad, perform. Tapi bila dia dah habis dah 20,000 tu malicin lah. Bila especially hujan lah selalunya. Dan saya tukar Corsa S123 depan belakang, saya dapat tayar belakang sampai 25,000. So itu pada mileage 45,000 lah saya tukar. Tayar depan maintain masih sama, saya tukar pula belakang. Belakang ni dah pakai 15,000. So 20, 25, 45,000, ni baru 15,000. So 60,000 km saya tukar lebih awal. Walaupun tayar masih elok, kau tengok kat kedai tadi kan. 55,000 saya dah buat VC, saya dah tukar clutch. 50,000 itu saya tukar 45,000 saya tukar set sprocket. Rantai saya dah tukar lah, 20,000 itu saya dah tukar rantai lah. Lepas tu 45,000 tahan rantai o-ring tu, saya pakai RKM Takasago. Dapat 25,000. Lepas tu tukar sekejap SM brand Pekak lah guys. So brand Pekak tu sprocket saya masih pakai lah, depan belakang satu set saya beli. Tapi rantai tahan 5,000 lah. Then itulah, tunjuk korang ni rantai. Tu kalau tengok boleh nampak SMS dia punya sprocket depan belakang lah. Sprocket saya tukar pakai masih SMS. Rantai saya dah tukar, rantai dia 5,000 saya boleh pakai. Lepas tu entahlah, mungkin salah saya juga masa buat degreasing tu, saya pakai degreasing yang tak ngam dengan dia, kok o-ring dia tu jadi kembang ke apa. Rantai tu berlekuk lah, dah keras lah, tak elok lah. Saya balik Penang pula, panas kan, jalan jauh, so tak boleh tahan lah kot. 5,000 dah out. Saya tukar sekarang rantai X-Ring daripada RKM Takasago, Worry punya, Ori Zainal. Dah pakai 10,000. Masa tu 45,000, 50,000 lah. Sekarang 60,000, 10,000 dah saya pakai. Rantai ni macam bagus, tak bising. Lepas tu dia smooth. Ok lah setakat ni. Tapi saya jagalah. Saya pakai pun spray rantai chain wax daripada Spanjat. Saya rasa suka lah Spanjat ni, macam daripada ok lah. Saya dah tukar-tukar yang lain, memang penat lah. Saya mula pakai chain liuk. Chain liuk dia tu terlalu greasy sangat lah. Dia memang tak mercik, tapi bila panas tu sama dia cair juga. So bila pakai chain wax ni, dia lebih ni lah. Ni pun saya baru spray lagi guys. Korang boleh nampak lah rantai macam merah-merah sikit kan. Ni Spanjat ni warna merah. Kalau merah mak tak, kalau merah mak tak marah, kalau tak merah mak marah. Tak tahulah dia punya tagline lah.
But overall okey lah dia punya sepanjat ni. Saya guna lebih kurang ikut pada kerajinan. Kadang 500 sekali spray, 500 km lah sekali spray, ataupun 1000 sekali ke 800 km sekali ke, gantung kepada kerajinan lah. So itu dia yang saya buat. Oh lupa, major service 20,000 memang ikut buku sepenuhnya lah, sebab kita adalah waranti. 8 bulan saya pakai, waranti dah habis. Saya dah jalan 20,000. So lepas tu ikut kedai dan tak ikut 100% buku. Contoh dia macam spark plug kena tukar pada 40,000 ke 30,000 lah. Saya tukar pada 50,000. Saya buat major service lah. Tukar air filter tu 20,000 dah tukar. Air filter ni 20,000 sekali lah kena tukar. Minyak enjin memang 5,000 sekali lah. Itu saya tak pernah miss lah. Itu saya rasa itu memang tak boleh. Tak boleh lah tak ikut buku. Kalau lagi awal lagi bagus. Kalau sekurang-kurangnya ikut buku. Minyak semi ke puli ke, yang penting tukar minyak lah. Tak payah pening-pening kepala lah. Ori tak ori pun saya rasa yang sebenarnya penjagaan lebih penting. Okay, tapi sebaiknya pakai ori lah. Lain deh daripada tu. Tak ada apalah. Tu je lah. 60,000 masih mantap guys. So kalau tengok video yang lalu, saya test ride zone test 703F. Itu macam marvelous. Tapi itulah, ini masih mantap. Sedang memikirkan adakah perlu ada next bike yang lebih selesa untuk perjalanan jauh, atau nak maintain dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ni pun masih sedap. Memang daily okey. Korang tengok 60,000 saya bantai genting, tak ada apa dia naik. Yalah, sampai cut off lah tadi. Terpulas. Tak tahu kenapa cut off. Saya mungkin nak tengok cermin kot. Kita nak masuk gear, takut ada kereta kanan ke. Itulah. So overall dah bagi dah overview 60,000. Apa macam guys? Kasih komen. Domina 400 Motokari, Malaysian punya pemasangan. Boleh guna tak boleh guna? So saya punya nasihat satu saja. Tak kira motor China ke, motor apa ke, yang penting kau orang kena jaga maintenance. Paling penting minyak hitam dengan oil filter. Pakai original ke tak original ke, yang penting kau orang tukar tu awal. Bukan tukar awal, ikut time lah. Saya memang letak 5,000. Dulu saya pakai Kapcai pun alhamdulillah. Saya punya VF3i SYM tu pun tak ada masalah apa. 3,000 memang tukar, 3,000 memang tukar. Minyak, pakai minyak pekak, minyak bol daripada Shopee. Alhamdulillah motor okey. Sebelum tu dulu pun saya pakai Modena Skris. Aman sekolah lagi, memang on time lah, tukar minyak tak lagi awal. Modena Skris saya ingat dulu kadang itulah muda-muda kan, ada zaman racing 1000 km ya, tukar. Tapi tu minyak murah, tak mahal lagi macam sekarang. So itu saya lah perkongsian kali ni. 60,000 kilometer perkudakan Domina 400. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Yang dah subscribe, like, share dan komen. Moga kita berjumpa lagi. Video ni boleh menjadikan manfaat dan juga panduan kepada korang yang mana menggunakan jentera ataupun kuda ni. Dan motor-motor lain pun sebenarnya lebih kurang je dia punya ni maintenance tu. Yang penting kena jaga, poket kena ada lah sikit duitnya. Berjumpa lagi. Assalamualaikum, ciao, bye bye.